Orang nampak pun tak apa, orang sembahyang fardu tu. Tak boleh kita kata takut jadi kurang, takut jadi tidak ikhlas kita pergi. Tak boleh, tak boleh. Kena lawan, kena kira sembahyang jemaah kau gapo tu. Puasa, dia kena jelas. Hak tu. Tidak pesen nusuk-nusuk. Tidak pesen nusuk. Hak tu memang disyariatkan kita buat secara terbuka. Zakat kau pun orang tahu pun tak apa. Hak wajib. Tapi kalau sedekah, bui jangan tangan kanan tangan kiri tak tahu. Hak tu hak molek. Kalau hak sunat, kalau hak wajib tak. Supaya apa? Supaya orang tahu kita ni betul-betul menegakkan syiar Islam. Kita telah melaksanakan kewajipan kita. Dah tak ada dah ruang untuk orang-orang duk sosek-sosek kat belakang tentang kita, tak ada. Hak tu je hak wajib. Hak lain tak ada hak orang lain nak kecek tentang kita. Kalau kita tak buat sikit abuk pun, tak ada hak orang lain nak kata apalah tak semaya lagi tu gini, tak ada hak. Tapi kalau hak wajib, orang ada hak. Orang boleh menuntut. Sebab apa dia tidak beri zakat? Sebab apa dia boleh kata gitu. Hak sunat tak boleh. Tak boleh nak kata gitu. Itu hak dia. Dia tak boleh buat sikit abuk pun ikut dia lah. Itu beza dia. Masa mana kamu berwitir? Dia kata saya witir awal malam. Bila kata awal malam, maknanya kira-kiranya dia tidur lepas pada tu. Dan kalau katakanlah dia bangun, dia tak buat dah lah. Ataupun kalau dia tak bangun pun tak apalah. Nabi tanya Umar pula, mu masa mana buat witir? Dia kata hujung malam. Nabi SAW pun kata. Dan dia kata ni sebagai isyarat kepada peribadi dan perangai dua orang sahabat dia. Jiwa dua orang sahabat ni berbeza. Walau bagaimanapun kedua-duanya saling melengkapkan. Saling melengkapkan. Dia ni ambil jalan cermat, Nabi kata. Takut-takut terlepas langsung. Kalau tak buat nak harap hujung malam, tahu-tahu tak bangun, jendera terus sampai ke subuh. Ada kalanya subuh tu pun terlepas. Lagi parah. Mana hak ni dia ambil jalan cermat lah. Buat dulu ni. Selesai dah tu. Hak ni pula dia kata pada Umar, dia ambil jalan kuat, jalan payah, jalan sukar. Sukar. Tapi bila sukar, kita cuba buat juga. Mana kita tentu ada kelebihan lah. Ada pahala dia tu pula. Bahagian susah tu, bahagian susah tu adalah pahala dia. Sebab dia rakyat dia, lebihnya dia hujung malam. Lepas tu nak bangun hujung malam ni susah. Kita kira juga kocijan, ataupun usaha lah ke mana-mana. Bermakna ada susah. Bila ada susah, pahalanya lebih lah dengan sebab susah tu. Dan apa? Saya nak awakan ni dia jenis cermat, berhati-hati, bergalu. Umar ni tak, dia jenis kerah, kasar, dan dia sanggup buat benda tu. Dia nampaklah peribadi tu kita nampak. Zaman Nabi SAW lagi lagu tu. Tapi walaupun begitu, bukan makna Abu Bakar ni lembut semua, lembut dengan makna lembek tu. Tak. Misalnya pada ketika nak perang dengan puak-puak murtad tu, puak-puak murtad tu, dia kata kalau aku seorang aku akan perang. Umar mula-mula ragu-ragu. Lagu mana ni? Mula-mula tak, Umar bantah dia. Tak boleh lagu tu. Moga dia beri juga zakat. Cuma dia tak sibuk kita. Macam-macam lah takwil lah. Takut kita molek buat gini-gini. Tak. Abu Bakar kata tak boleh. Dia kerah situ. Tempat kerah memang dia kerah. Itu sifat Abu Bakar. Mana sifat yang sempurna lah. Banyak sifat-sifat Nabi yang disebutkan tu Abu Bakar serupa. Mana tempat kerah-kerah, tempat lembut-lembut. Nabi kita pun lembut. Tapi ketika kerah puak-puak Bani Quraizah tu, hak mana terlibat dalam perang, hak mana terlibat sekongkol dengan puak-puak kafir Quraisy, kena bunuh lah. Bunuh berapa ramai. Bukan seorang dua. Bukan lama 10 tahun sekali 10 orang bunuh. Apa dia kata orang dadah tu. Tak. Sekaligus berapa ramai. Ramai tu tak cara. Itu sikap Nabi kita. Lembut-lembut. Dia kerah-kerah. Banyak serupa dengan Abu Bakar. Babun fi waqtil witri. Ini bab tentang waktu witir. Tentang waktu witir. Waktu witirnya sebab kata tadi lah, lepas Isya sampai kepada semaya Isya lah. Lepas semaya Isya
Bagi setiap orang itu selepas sembahyang Isyak. Selepas sembahyang Isyak dia baru ada witir. Tak boleh tak sembahyang Isyak lagi nak witir dah. Tak boleh. Dia kena witir dulu. Tak caralah dia awal waktu ke, tengah malam ke, tapi buat Isyak dulu. Lepas pada tu bolehlah buat witir. Kalau nak kira dari segi waktunya, lepas Isyak. Lepas Isyak. Adapun lepas maghrib tak boleh. Nak buat situ tak boleh. Kecuali seperti yang kita sebutkan tadi, sebagai qada kepada hak sebelumnya. Itu lain lah. Tapi untuk malam yang berkenaan adalah bila masuk Isyak. Bila masuk Isyak dan selepas sembahyang Isyak. Itu mengikut jumhur ulama. Mengikut jumhur ulama. Orang tanya Masruq, anak murid Aisyah ni tanya Aisyah, Nabi SAW ni dia witir bila? Aisyah kata dia buat belakang. Ada belakang. Awal malam pun ada, tengah malam pun ada, hujung malam pun ada. Tapi witirnya berakhir ketika dia mati itu kepada dekat waktu sahur ataupun pada waktu sahur. Situ. Mula-mula di peringkat awal dia macam-macam ada. Tetapi sebelum dia mati, beberapa ketika sebelum dia mati itu boleh dikatakan witir dia tu di hujung malam. Itu maksudnya. Itu satu terjemahan. Satu lagi terjemahannya iaitu dan witirnya berakhir pada waktu mati ia bila masuk waktu subuh, maknanya sampai kat waktu sahur. Bila masuk waktu subuh tu habislah, situ habislah. Tapi hak tu tidak berapa sedap. Hak lebih sedapnya hak yang pertama tadi. Maknanya hak Nabi buat. Sebab orang tanya ni bukan waktu witir secara umumnya, hak Nabi buat tu masa mana. Hak Nabi buatnya mula macam-macam waktu dia buat. Tapi dekat dia nak mati tu, beberapa ketika sebelum dia nak mati tu, memang boleh dikatakan witir dia tu situ sama, iaitu di hujung malam, waktu sahur. Waktu sahur dia sebelum masuk subuh lah. Waktu tu hak tu lah waktu yang paling molek. Dan Nabi SAW sebelum pada tu buat macam-macam waktu tu untuk kemudahan kita. Nak ayat kata boleh berlaku. Boleh berlaku. Riwayat daripada Ibn Umar, Nabi SAW bersabda, bersegeralah kamu bersembahyang witir sebelum subuh. Menunjukkan bila masuk subuh tu habis dah waktu witirnya. Sekat waktu subuh. Itulah waktu subuh. Bersegeralah kamu berwitir ataupun bersembahyang witir sebelum masuk subuh. Sebab bila masuk subuh tu bukan waktunya lagi. Bukan waktunya lagi. Sudah jadi qada dah. Ataupun kalau mengikut Imam Malik itu sudah termasuk dalam waktu darurat lah. Bukan waktu ikhtiar ataupun waktu pilihan. Waktu yang terpilih iaitu sekat subuh. Selepas subuh, sebelum seseorang itu sembahyang subuh, itu waktu darurat mengikut Imam Malik tadi. Seperti tadi kan kita sudah sebut dah. Lepas tu riwayat daripada hak ni pula, dia tanya Aisyah juga tentang witir Rasulullah. Aisyah jawab, kadang-kadang dia witir awal malam, kadang-kadang dia witir akhir malam. Saya tanya lagi, bacaan dia lagu mana? Bacaan dia lagu mana? Dia pun bacaan dia gini-gini. Selalu orang tanya Aisyah. Selalu orang tanya Aisyah. Bini-bini Nabi ramai kan? Tapi hak banyak orang tanya Aisyah. Sebab apa? Sebab orang tahu dia hak pandai sekali. Begitulah keadaan orang ni. Orang akan pergi tanya, pergi merujuk, pergi belajar dengan hak pandai. Begitu dah. Sudah tabi'i begitu. Aisyah ni pun di kalangan isterinya begitu. Barulah kita faham. Apa yang Nabi SAW kata, perempuan hak paling aku kasihi Aisyah. Apa? Bukan Nabi kasih ni nak kira dari segi dia tu muda ke anak dara ke, itu cara mikir orang biasa. Lagu tu orang ramai ni. Nabi tahu dah kira-kira. Hak ni lah yang paling banyak menyampaikan ilmunya kepada umatnya. Sebab tu dia paling kasih. Kerana ilmu, kerana agama. Aisyah ni lah yang menyampaikan agama di kalangan bini dia. Hak paling banyak yang ni. Sebab tu dia kasih. Bahkan lebih banyak lagi daripada sahabat-sahabat yang lain. Sebab dia jadi tok guru. Nabi kasih kepada Aisyah kerana agama. Atas dasar ni kita tengok hadis memang sungguh banyaklah hadis dia. Hak lain tak banyak.